Eh, Zed. Fiz, Kau kenapa ni? Tengok kau murung je. Kau ada masalah ke? aku tak ada masalah Fiz. Tapi kau tahu kan yang mak aku baru meninggal dunia. Sekarang ni aku rasa sakit sangat. Sakit merindui orang yang dah tak ada. Kau faham tak? Zed, aku faham maksud kau. Aku tahu rasa kehilangan tu memang sakit sampai tak terungkap. Tapi kalau kau betul-betul rindu kat mak kau lepaskan je semuanya, Zed. Kau lepaskan semua dengan doa. Sebab doa tu mampu tembus sampai ke syurga. Tempat mak kau berehat sekarang ni. Sabarlah. Okay? Terima kasih Fiz.